MG4X yang serba baharu. Muka depan serupa MG4, kekal identiti keluarga. Badan lebih tinggi buatkan bahagian depan tampil tegap. Satu kekurangan ialah kamera ini nampak lebih dekat sebab badan kereta tinggi. Kamera ini nampak pelik macam jerawat pada wajah yang cantik. Seterusnya, tayar MG4X guna tetapan berbeza daripada MG4. Pertama, spesifikasinya dari 205 ke 215, saiz pula 17 ke 18. Pembekal tayar pula bertukar dari tayar Chaoyang ke GT P10 daripada tayar GT. Tayar GT P10 ni ada logo PRO kat bawah. Apa maksud logo PRO ini? Ia sepatutnya dari jenis yang sama dengan tayar GTR 2 Pro di Nürburgring, Jerman. Saya rasa penggunaan tayar ini pada MG4X adalah satu peningkatan sukan. Ditambah dengan pacuan roda belakang dan 5 pautan membuktikan MG takkan berkompromi dengan jen sukan kereta ini. Lampu belakang jenis melintang dengan rekaan bentuk anak panah di kedua-dua belah. Bila tengok ruang boot berbanding MG4, disebabkan pacuan belakang dan 5 pautan gandar belakang, ruang besar di bawah MG4 untuk letak basikal elektrik dah tak ada. Dalaman kekalkan gaya MG4 termasuk butang fizikal yang saya suka, kekal gaya tradisional. Peningkatan utama berbanding MG4 ialah butang pelarasan mekanikal di kiri. Bagi tempat duduk, pengudaraan MG4 tak boleh laras, tapi MG4X boleh dilaraskan. Bila buka pengudaraan sekarang, wah, bunyinya sangat bising. Bunyi bising dia tak berubah ikut kelajuan angin. Tak kira tahap 1, 2 atau 3, semuanya bising. Bunyi ini memang perlu diperbaiki. Lubang Type-C untuk MG4X diletakkan dalam kotak simpanan tengah, manakala MG4 pula di bahagian depan. Jadi anda kena raba-raba sikit baru jumpa. MG4 hanya laras steering 2 arah, tapi MG4X boleh dilaras 4 arah, termasuk depan dan belakang. Saya baru perasan berbanding MG4, ia ada fungsi pemenang steering. Lagipun, tarikan utama MG4X ialah penambahbaikan daripada model asal dan saya rasa ia sangat menarik. Sokongan tempat duduk dan penyokong kaki ini sangat bagus. Ia boleh kurangkan rasa letih masa memandu. Ini kelebihan besar ruang dalam depan. Sebenarnya jarak roda MG4X pendek sikit daripada MG4, tapi ruang tempat duduk belakang dia tetap sama. Kerusi dia keras sikit berbanding MG4. Tak macam MG4 yang bila duduk terus rasa tenggelam, rasa lembut macam duduk atas sofa. Sudut sandaran belakang dan ketinggian boot pula, saya rasa hampir sama dengan prestasi ruang dalam MG4. MG4X yang baru dinaik taraf ini berbanding MG4, mana satu pilihan anda? Beritahu saya di ruangan komen.